Pada malam tadi, Singapura mencipta sejarah apabila berjaya melayakkan diri mereka ke Piala Asia tahun 2027. Ini adalah kali pertama Singapura bermain kembali dalam Piala Asia selepas 38 tahun. Ini juga first time Singapura layak secara merit, secara qualification. Sebab apa yang sebelum ni, yang 38 tahun lepas tu pun layak sebagai host sahaja. Jadi sejarah telah pun tercipta untuk negara jiran kita Singapura. Jom kita sembang sikit pasal game malam tadi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Sebenarnya ini satu tugas yang agak mencabar untuk Singapura. Yelah, walaupun ranking Hong Kong dengan Singapura ni tak adalah jauh sangat. Tapi diorang ni main dekat away, main dekat stadium Hong Kong yang penuh dengan sorakan penyokong. Lepas tu ketinggalan 0-1 dekat separuh masa pertama. Jadi satu tugas yang sukar untuk dilakukan pada separuh masa kedua. Namun Singapura berjaya. Gol pertama Singapura datang pada minit 64. Satu gol yang cantik sebenarnya. Assist yang cantik. Gol lob yang cantik. Tapi yang mencuri tumpuan untuk game malam tadi adalah gol kemenangan Singapura. Siapa lagi yang akan melakukan the winning goal kalau bukan anak Fandi Ahmad, iaitu Ilhan Fandi. Kalau korang tengok gol tu memang lawa gila weh. Memang lawa gila. Take a bow. Okay. What a shot. What a kick. Okay. Daripada luar kotak penalti, sorang-sorang sahaja dia sepak daripada jauh dan gol tu membuatkan keeper tergamam. Sekaligus memberikan kemenangan kepada Singapura. Aku rasa dalam masa 5 minit sahaja dia orang skor 2 gol and then settle dekat situ. Dengan baki 20 minit lagi, of course lah Hong Kong cuba untuk menjaringkan gol, menyamakan kedudukan tapi tidak berjaya. Maka skor untuk game Singapura versus Hong Kong berakhir dengan keputusan 2-1. Tahniah saya ucapkan kepada pasukan Singapura. First time berjaya main dekat Piala Asia. Okey? Agak pelik juga, juara AFF beberapa kali tak pernah main Piala Asia. Maksud aku tak pernah main secara merit lah. Diorang pernah main sebagai host. Tapi kali ini memang layak selayak-layaknya. Tak ada player-player luar yang yang berlakon jadi pemain warisan, tak ada. Okey, diorang layak secara jujur, menang secara jujur. Maka tahniah aku ucapkan kepada negara jiran kita, iaitu Singapura. Alright, itu saja review ringkas untuk game yang ini. Macam biasa guys, kalau korang nak support Wibro tapi belum tekan butang follow, boleh tekan butang follow.